Kita kalah dalam PRU 15. Kita kalah banyak saluran muda dalam pilihan raya 6 negeri. Tetapi akhirnya, usaha kita tidak pernah mengkhianati. Kena ingat, Allah datangkan kita masa ketika itu, pilihan raya Nenggiri. Yang sebelum ni, kita kalah 700 undi. Saluran muda, kita kalah semua. Semua masa ketika itu mengatakan bahawa UMNO bakal guyup sekali lagi bila duduk letak calon kita bertanding di Nenggiri. Masa ketika itu, pemuda UMNO, pemuda Barisan Nasional, kita ambil cabaran. Kita buktikan. Hari ini orang muda dah pandai. Orang muda nak tengok siapa pemimpin yang dipilih. Mesti pemimpin yang boleh bekerja. Pemimpin yang boleh duduk dengan rakyat. Pemimpin yang berani bawa suara rakyat. Dan akhirnya, kita kemukakan pemimpin yang baik daripada kalangan orang muda di Nenggiri. Dan Alhamdulillah, yang dikatakan kita kalah ni 3,000, akhirnya mereka yang kalah 3,500 lebih di Nenggiri itu. Allah uji kita sekali lagi pilihan raya mahkota. PRU 15 ikut undi parlimen, mahkota kita kalah. Tapi mahkota telah membuktikan bila kita bagi calon yang bagus, yang boleh buat kerja, calon yang ada idea, kita kempen secara sihat, kita tak kutuk orang, kita tak kafirkan orang. Dan Alhamdulillah di mahkota kita menang 27,000 di dalam mahkota. Dan yang paling manis sekali, kita menang semua saluran muda di dalam mahkota. Kita dah buktikan di Nenggiri, kita dah buktikan di mahkota. Kalau kita buat cara yang betul, pilih pemimpin yang baik, ada idea nak bangunkan kawasan, cari yang berkhidmat, saya yakin orang muda akan kembali menyokong Barisan Nasional. Termasuklah di air kuning. Kena ingat, jangan sombong, jangan pernah kita mendabik daduk. Kita kena bekerja. Kita kerja, buktikan kepada orang yang dekat luar, buktikan kepada air kuning, buktikan kepada orang muda dalam air kuning bahawa kali ini pemuda Barisan Nasional datang dengan idea dan juga gaya politik yang baru. Kita nak bercakap macam mana nak bantu rakyat. Ini beza kita, pemuda Barisan Nasional dengan pemuda-pemuda yang lain. Kita datang, kita kempen, kita bertelagah tentang idea. Kita bagi tahu apa yang kita nak bangunkan kawasan. Macam mana nak bantu orang air kuning. Apa benda orang muda boleh dapat. Dan yang pastinya, kita dekat sini nak cari seorang pemimpin. Nak jadi pemimpin, kamu mesti duduk dengan rakyat, boleh bersila dengan rakyat, boleh mendengar suara rakyat. Tak takut bawa suara rakyat. Pemuda, boleh tak janji dengan saya